sampai pun. Panjang. Kam? Wah, Dayang. Tak ada cakap pun nak datang hari ni, buat. Surprise! Saya memang suka buat surprise kat orang. Dah tiba kan masanya untuk saya tunjukkan muka sikit? Tak perlulah susah, Puan. Rasanya tak perlu pun. Tak apa. Saya dah buat keputusan. Hari ini saya akan join korang. Ezra kat mana? Ezra, saya bagi dia time off sikit. Kenapa, Puan? Ada apa-apa Puan nak cakap dengan dia yang saya perlu tahu juga ke? Oh, tak ada. Saya cuma tanya je. Dia kan buat apps bahagia tu. Saya cuma nak tahu progress je. Bos, semua dah set up dah. Cuma satu je. Apa dia tu? Slideshow app tu saya tak jumpa pula. Rasanya kita lupa nak ambil daripada laptop Ezra. Kalau macam tu, kita kena panggil Ezra sekarang. Tak perlu, tak perlu. Saya dah buat keputusan. Untuk hari ini, Ezra rehat je di rumah. Okey. Apa presentation kita hari ini?